Ada juga yang tanya ya, yang tanya cikgu pakai motor apa ya. Aku pakai motor Avita ya, Avita Ranger Max Explorer. Ni motor ni bukan aku beli ya, bukan aku beli, tapi Avita Malaysia yang sponsor. 3 biji 3 biji pula, 3 buah ya. 3 buah motor Avita Malaysia sponsor ya. Allah, salah jalan. Orang kata menumpang tuah menumpang tuah cikgu band lah, cikgu band ya. Asalnya memang Avita Malaysia nak bagi sebuah je dekat cikgu band je, tapi macam mana rezeki kami juga ya. Dapat lagi 2 biji motor, jadi 3 buah motor lah, 3 buah motor semuanya. Aku selalu juga okay. Jadi dapat lah 3 buah motor. Macam tu lah cerita dia. Cikgu band satu, aku dan juga ni kerja ya. Sebuah orang lah. Untuk sebenarnya untuk test untuk test lasak ke tak lasak motor ni. Sebelum aku pakai motor ni, memang aku guna Yamaha Legenda Aku cikgu pertama yang guna Legenda. Awalnya memang kena gelak je lah dengan diorang ni. Sebab boleh kata majoriti cikgu-cikgu dekat SK Bala ni memang guna motor EX5 EX5 Ni diorang cakap lah macam-macam lah. Brake disc depan tak tahan lah, macam-macam lah. Tapi lepas dia orang tengok motor 4K je, ada yang convert daripada brake drum kat depan tu dah jadi brake disc lah. So far okey je lah Legenda aku tu. Cuma dari segi pick up dia tu banyak beza lah dengan motor ni. Jadi motor tu pun aku dah bawa balik kat kampung. Tersadai kat kampung. Jarang guna, sebab aku pun balik seminggu sekali macam tu. Jadi tak guna sangat pun motor. Lagipun kat rumah pun dah ada satu lagi motor ya. Yang sebelum ni memang anak aku guna untuk pergi sekolah kan. Tapi dia dah masuk asrama, jadi motor tu pun tak digunakan juga lah. Jarang lah. Tapi seminggu sekali aku guna lah buat pergi masjid kan.